Baik. Dan riwayat yang lebih hampir kepada sahih adalah hadis tentang membaca basmalah ketika wudu. Hadis baca bismillah sebelum wudu. Tawaddau bismillah. Wuduklah kamu dengan nama Allah. Jadi bila kita nak berwudu sebut bismillah. Apa status hadis ni? Hadis ni diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ahmad berkata tidak sabit hadis tentang membaca basmalah sebelum berwudu sekalipun satu hadis. Tak sahih walaupun satu. Tapi Ibn Qayyim kata sebenarnya maksud Imam Ahmad ni bila dia kata tak sahih, bukan maksud tak sahih tu dhaif semua. Tapi maksudnya tak sampai tahap sahih. Dia hanya sampai tahap hasan. Bila hasan boleh diamalkan. Baik. Akan tetapi hadis-hadis itu adalah hasan. Begitu juga hadis yang sabit dan hampir di dalam bab ini ialah perbuatan mengucap syahadah selepas selesai berwudu dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis ni dia sebenarnya datang dalam riwayat Tirmizi. Hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, selepas daripada berwudu Nabi SAW menyebut ma min ahadin ataupun ma min muslim yatawadda fayuhsinul wudu ataupun fayusbighul wudu. Tidak ada seorang mukmin pun yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudu dia, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Tidak ada seorang mukmin pun yang berwudu dan menyempurnakan wudu dia, kemudian selepas selesai berwudu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan kata Nabi pintu syurga akan dibuka untuk dia. Pintu syurga akan dibuka untuk dia. Cumanya dalam riwayat, ini riwayat Muslim yang sahih. Ada dalam riwayat Tirmizi, ada satu tambahan lafaz. Selepas daripada kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dalam riwayat Tirmizi ditambah lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dua tambahan lafaz ini datang daripada jalur guru kepada Al-Imam Tirmizi yang bernama Ja'far bin Muhammad. Yang mana Ja'far bin Muhammad ini bukanlah seorang perawi yang kukuh ingatannya, maka disebabkan itu ulama-ulama hadis menolak kesahihan riwayat ni daripada Nabi. Maka ia tidak sabit daripada Nabi. Cuma sebahagian ulama dia mengatakan ia sabit daripada para sahabat. Dia mauquf, para sahabat yang baca Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku daripada kalangan orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku daripada orang yang suka bersuci. Tapi kalau orang Melayu tambah satu lagi kan, wa ja'alni min ibadikas salihin. Yang itu saya tidak menjumpai mana-mana asalnya. Saya tak jumpa asalnya daripada mana-mana kitab-kitab yang saya semak lah. Baik. Mungkin Imam Nawawi sebut dalam Al-Adhkar, tetapi ia tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang ada sekarang ini. Yang ada pada saya lah. Mungkin kalau ada saya tak jumpa, saya tak tahulah. Baik. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Baqi bin Makhlad. Itu bukan Mukhallat tu, Makhlad. Di dalam sanadnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis ni, ya Allah, selepas kita ambil wudu, kita juga boleh berdoa dengan doa ni, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan nama maha sucimu ya Allah dan pujian bagimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan melainkan Engkau, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, astaghfiruk, aku minta ampun daripada kamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada kamu. Hadis ini sebenarnya tidak sahih secara marfu', dia bukan daripada Nabi. Dhaif, daripada Nabi dhaif. Sebenarnya dia adalah doa Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id lepas dia berwuduk dia baca doa ni. Oleh kerana sahabat beramal dengan doa ni, dan nampak pula doa ni macam doa yang khusus dalam bab ibadah,
maka kita katakan kita boleh beramal dengan dia kerana Abu Sa'id pastinya mengambil daripada Nabi. Kalau dia mauquf pun dalam bab yang seperti ini, dalam bab zikir, dia dianggap sebagai hukumnya marfu'. Sahabat pastinya mengambil daripada Nabi SAW. Hadis berkenaan zikir selepas wuduk dan hadis membaca basmalah sebelumnya adalah yang diriwayatkan oleh pemilik kitab Sunan dan Musnad. Adapun hadis berkenaan zikir untuk setiap anggota adalah palsu. Yang ada bismillah sebelum daripada mengambil wuduk, kemudian kita berdoa selepas daripada kita mengambil wuduk. Yang itu sahih. Selain daripada tu, doa khusus waktu kita nak angkat hadas setiap anggota, yang itu tidak sahih. Tidak ada hadis yang sahih.